Okey, ramai orang fikir simpan emas untuk jadi kaya. Saya pula simpan emas supaya bila musibah datang, saya tidak perlu panik mencari pinjaman. Saya tak pernah sangka satu hari nanti saya sendiri akan faham betapa pentingnya dana kecemasan. Dulu saya fikir selagi ada gaji setiap bulan, semuanya akan baik-baik sahaja. Tetapi hakikatnya hidup ini penuh dengan perkara yang kita tidak mampu jangka. Kita mungkin diuji dengan sakit, kehilangan pekerjaan, pendapatan merosot atau kenderaan rosak yang memerlukan kos perbaikan beribu-ribu ringgit. Yang paling mencabar, semua komitmen tetap perlu dibayar walaupun pendapatan kita terhenti. Sebab itulah pakar kewangan menyarankan supaya setiap orang mempunyai dana kecemasan sekurang-kurangnya bersamaan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan. Malangnya, ramai antara kita yang berniat untuk menyimpan tetapi sukar untuk kekal konsisten. Duit dalam akaun bank sangat mudah digunakan. Sedikit hari ini, sedikit pula esok. Akhirnya simpanan habis tanpa kita sedar. Sebab itu saya memilih untuk menyimpan sebahagian daripada dana kecemasan dalam bentuk emas fizikal. Bukan kerana saya mengharapkan keuntungan dengan kadar segera. Tetapi kerana emas membantu saya lebih berdisiplin dalam menyimpan. Ia bukan sesuatu yang mudah untuk dibelanjakan sesuka hati kita. Dan dalam jangka masa panjang, emas juga terkenal sebagai aset yang mampu membantu mengekalkan nilai simpanan apabila nilai mata wang berubah akibat dimakan inflasi. Perkara yang paling saya suka ialah kita tidak perlu tunggu kaya untuk bermula. Di Public Gold, dengan serendah RM100 kita sudah boleh mula membina simpanan emas sedikit demi sedikit. Yang penting bukan berapa besar jumlah permulaan kita tu. Yang penting ialah konsisten. Ingat tu, kita tidak membeli payung ketika hujan tengah lebat, tuan-puan. Kita sediakan payung sebelum hujan. Begitu juga dengan membina dana kecemasan. Kita tidak perlu menggunakan dana tersebut sewenang-wenangnya, tapi apabila hari itu benar-benar tiba, kita akan bersyukur, tuan-puan, kerana pernah membuat keputusan untuk mula menyimpan. Kalau tuan-puan ingin mula membina dana kecemasan melalui simpanan emas, tuan-puan tinggalkan komen emas atau PM saya. InsyaAllah saya bantu tuan-puan bermula langkah demi langkah. Okey tuan-puan, jangan lupa like, komen dan share video saya ini supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat simpanan emas. Assalamualaikum.